Tanjung Hill. Sini Tanjung Hill. Serius lah mana? Tak ada signage lagi. Masuk dalam ke? Itulah yang forest. Seperti apa yang apa forest. Kena cabut tu yang tiang tengah. Oh, tiang tengah tu. Oh, okey tak apa. Kita cabutlah kat situ. Lepas tu dekat tu dia dah buka khemah, boleh ambil lah dia punya tempat. Okey. Alright, kita ke sana dulu. Okey. Kita kena cabut sendiri yang ni kalau ikutkan dalam ni bukan untuk akses kita sebenarnya. Dia dalam ni sebenarnya untuk kemah saja. Untuk RTT sebenarnya special request by kami per camper untuk dekat dalam ni. Kami masih lagi berbincang untuk letakkan kemah kami di mana. Okey, kalau ikutkan kawasan ni memang khas untuk campground saja. Tak apa sesuai untuk RTT. Tapi kami request sebab hari ni minggu ni tak ada orang dekat kawasan ni, so kita akan bercamping di sini. Tempat baru di Janda Baik. Ada video. Oh, bagus. Ada tadi ada apa ada ambil juga ada sungai. Kita nampak tu ada sungai. Okey, kita dapat kereta, kita dah pilih dah kawasan. Tempat baru, masih baru lagi lepas raya puasa itu buka di Janda Baik. 8 gram count. 8 campground by Tila. Okey, di Janda Baik.
Kita tengok dulu malam ni sebab owner kata kat sini malam memang sejuk. Tadi kita tanya ada beberapa pengunjung kat sini yang tidur dekat sini malam memang sampai boleh kaki cramp. So kena ready selimut yang tebal lah. Alright, nanti kita tengok setup kita macam mana.
Dia juga dulu. Oh, dia tu. Kawan nak kan? Dulu duduk bahagian. Padu. Tadi dia punya kedai kalau ni macam ni kan. Dia tak tahu masak. Dia tak tahu masak sendiri. Saya dah bawa baju. Bestnya. Yay, fireworks. Malamkan kita bakar sini, okey? Tak, fireworks. Mana ada firework? Nak main fireworks. Ada. Lapang campground. Yeah! Assistive. Assistive. Okay, kita nak cari kayu api. Malam ni kita nak buat unggun api. Wow. Ada tak kayu-kayu kering yang boleh dibuat bakar. Tadi apa? Kecil ni, besar sikit. Yalah. Let's go. Mandi sungai. Macam biasa, Oyo Camper akan memastikan kita parking di depan sungai. Tapi ada je yang bukan depan sungai. Air sejuk. Woohoo. Habis dekat sini ada ikan pun. Mana ikan? Tapi dia dah pergi tepi ocean dah. Pula pergi ocean ni tak tahan tu. Wih, sejuk. Wah. Oh, ni dalam ni ikan lah. Banyaklah ikan. Ni. Tak takut. Dia makan ni. Dia makan apa, kulit mati tu. Siapa kulit kaki? Nak. Kulit kaki banyak sangat, daki-daki tu. Eloklah rendam kat sini. Dia janda baik. Dia macam sesuatu. Sebab ni janda baik Sarah Jun macam havoc sangat padat kat sini kan. Tapi kat sini macam relax kan. Dia macam tu. Ada pokok. Dia sebab pokok besar tau. Ni dia win tau, pokok besar. Aku tak dengar bunyi macam motor ke apa-apa. Okey. Ada bunyi. Plup 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 plup.
Bunyi tu selalu di dalam air. Kawasan ni ada tiba-tiba macam ada batu kecil banyak dan dia timbul. Okey, apa kata kita cuba lari? Kelima. Aduh. Nampaknya tak percaya nak lari. Boleh tahan lah air kat sini. Sejuk. Korang kena test. Ni letak ni lagi ni. Ni ranting-ranting ni ambil. Wow, fire. Fire. Okay. It's light. You mean light. If you close it. Then this is Professor, yeah. can we play with fire? There was a fire, a big fire. You cannot play with fire because fire is very dangerous. It's hot like lava. Allahumma baikana fima bifatana wakina adabana. Amin. Amin. Dah start sejuk lah ni. Angin-angin sejuk dah rasa dah tu. Berapa darjah Celsius? Phone? Phone simpan. Bentong 28 darjah Celsius. Dah rasa dah tu breezy. Berapa darjah Celsius sekarang kat sini? Macam tadi 28. Janda Baik ni kalau ikutkan dia mostly family camping lah. Dan kita tahu lah vibe dia tu tak ada yang vibe yang macam kita dapat sekarang ni. Itu dia. Dia tanah dia tu, dia masih mengekalkan tanah yang memang tanah yang berpokok kan. Ini special. Memang. Ini memang special. Ni boleh repeat lagi ni? Boleh. Memang serius boleh repeat. Kita nak night walking di campsite lapang campground by Tila. Janda Baik. Semestinya di Janda Baik. Okey, kat sini dia ada menyediakan spotlight. So agak cerah juga. Tapi nak kata terlalu cerah, tidak. Okay. Ada kawasan yang gelap, ada yang cerah. Tapi mudahlah nampak lah. Nak ke toilet apa semua. Dia tak ada masalah yang tu.
Tapi power memang tak ada kat sini. Power elektrik memang tak ada. Semua pakai tenaga solar. Kita sekarang ni dah tak sabar nak merasai suasana malam di Janda Baik. Tidur yang dia kata sejuk sangat di sini. So malam ni kita nak tidur, tengok boleh menggeletar atau tidak. My friend took I just saw a green butterfly yesterday.